Tahun 1990, dunia dikejutkan dengan satu benda yang menakutkan, iaitu bakteria yang tak mati walaupun digunakan antibiotik. Nama dia adalah MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Bakteria ni kebal antibiotik biasa. Di US, awal tahun 2000, ada lebih daripada 90,000 kes serius setahun. Dan kadar kematian mencecah 20 ke 3% untuk kes di hospital. WHO klasifikasikan MRSA ni sebagai high priority superbug. Hospital panik, doktor lagi panik, pesakit lagi panik. Tapi masalah sebenar bukan pada antibiotik semata-mata. Kajian dapati ramai staf hospital cuci tangan pakai sabun biasa, mandi guna shower gel biasa. Masalah dia apa dia dengan dua-dua aktiviti tu? Sabun biasa hanya buang kotoran, tak cukup kuat nak bunuh bakteria degil macam MRSA. Ibarat nak lawan gangster tapi yang guna penyapu. Mana boleh bro, sebab malapetaka yang berlaku. Kerajaan pun buat keputusan yang besar. Mereka standardiskan protokol kebersihan dekat semua hospital. Mereka mewajibkan antibacterial hand wash. Mereka mewajibkan antimicrobial shower gel. Chlorozidine body wash digunakan sebelum pembedahan. Dan hasilnya, beberapa hospital rekod penurunan jangkitan sebanyak 60%. Hanya dengan mandian dengan cucian yang betul sahaja. Bukan ubat baru, tapi hanyalah rutin harian yang betul. So, bila hospital berjaya, industri personal care pun follow mengkomersialkan metod tersebut. Brand mula adapt konsep hospital, tapi untuk kegunaan harian. Antibakteria bukan lagi jadi produk niche, dah jadi produk keperluan isi rumah. Sebab realitinya, bakteria memang hidup atas kulit kita. Setiap hari, setiap masa, kita tak boleh nak buang faktor tu. Antibakteria bukan trend sementara, ia lahir daripada krisis dunia sebenar. Dan sebab tu, kita bangunkan produk sabun mandi Al-Hadad Zahra Arabidara, shower gel mandian antibakteria yang lembut yang menyelamatkan kulit. Kita ada daun bidara, antibakteria semula jadi. Kita ada aloe vera yang bagi melembutkan kulit supaya kulit tak kering. Kita ada daun pegagar, kurangkan radang dengan kuatkan hang punya skin barrier. Link di bio untuk membeli.